Berapa duit kita nak untuk hidup sampai mati, adik kakak. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam video ni saya nak kecek berkenaan duit yang kita perlu untuk hidup sampai mati. Tak kira lah mati umur 60, 70, 80, 90 kan, tak kira berapa. Jadi berapa duit kita nak. Ni saya tak sekira ambil daripada umur setahun sampai ke 60, 70, 80, 90 tak. Tapi nak kira ambil daripada umur 50. Tu, nak ambil kira situ. Umur 50, Pak nak duit apa kita mati tu, kita nak duit banyak mana. Saya ada buat perkiraan. Tu. Ambil daripada umur kita 50. Apa kita tu mungkin nak mati umur 60, umur 70, umur 80, umur 90. Tak ada royak 100 ni, tak ada royak deh. Royak sekat 90 saja. Kalau duit kita perlu setiap bulan 20,000. 20,000 ni dah cukup lah kalau kita hidup nara tanah jala. Boleh dah 20,000 ni untuk kita dua orang. Tak ada anak ni, tak ada kecek anak lagi. Kecek kita dengan bini saja. Bini seorang 20,000 sebulan. Kalau kita umur 50, lepas tu kita nak hidup sampai ke 60. Kita perlu 2,700,000. 2,7 juta. Dekat dengan 3 juta kau dia kakak. Tu nak hidup 10 tahun ya. Ambil daripada umur 50 sampai 60. Kalau seorang tu nak hidup sampai ke 70. Ambil daripada 50 sampai ke 70. Iaitu 20 tahun. Duit dia setiap bulan 20,000. Dia kena ada 6,4 juta. Iaitu 6,400,000 kau. Banyak dia kakak. Bukan sikit tak. Tu. Lepas tu kalau dia nak duduk sampai ke 80, ambil daripada umur 50 sampai ke 80, iaitu 30 tahun. Dia kena ada 11,1 juta, iaitu 11,100,000 kau. Kalau dia nak hidup lagi sampai ke 90, iaitu 40 tahun lah, dia kena ada duit 16 juta perpuluh 9, iaitu 16 juta 900,000 kau. Banyak dia kakak. Kita nak cari mana. Kalau dia mau guna 30,000 sebulan pula, kau teruk lagi pula. Iaitu kalau 30,000 sebulan, ambil daripada umur 50, nak hidup 10 tahun lagi, cukup 60. Dia kena ada 4 juta perpuluh 1 bat. Iaitu 4 juta 100,000 kau. Kalau dia nak hidup sampai ke 60, 50 sampai ke 60, 20 tahun, dia kena ada duit 9 juta perpuluh iaitu 9 juta 900,000 kau. Kalau dia nak hidup sampai 70, daripada 50 sampai 70, 30 tahun lagi, dia kena ada 16 juta perpuluh 7, 16 juta 700,000 kau. Kalau dia nak hidup sampai ke 90, ambil daripada 50 tahun sampai ke 90, iaitu 40 tahun, dia kena ada 25 perpuluh 4, iaitu 25 juta 400,000 kau. Banyak dia kakak. Dan dengan tu kalau kita tengok orang tua kita, memang dia ada duit tu. Kenapa dia buat kebun? Kebun getah, kebun durian, ada kebun macam-macam. Mereka boleh makan semua daripada getah, daripada kebun, daripada benda tu. Duit tu bukan sedikit dah lah. Boleh banyak juga. Tapi dalam bentuk sikit-sikit, bukan duit toko tak. Hal ni saya nak kecek ni adalah bekalan di dunia. Tidak kecek tentang bekalan akhirat. Bekalan akhirat sudah tentu kita perlu, wajib juga bagi kita. Sebab di dunia ni, hanya kita ni sebagai orang musafir saja. Kita nak pergi ke akhirat. Hak nun abadi, darul qarar di akhirat esok. Dan nak cari bekalan ke akhirat ini adalah jauh lebih mudah daripada nak cari bekalan untuk nak hidup di dunia ini, adik kakak. Kerana kita hanya buat ibadat, buat macam-macam amal yang disuruh oleh hukum syarak, termasuk ibadat, buat baik kepada umat manusia, tu boleh gilah ke akhirat. Sekian saja video saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, wassalam.